PM suruh saya balik mai ke Kedah ni pun sebab itulah, sebab dia kata orang duk komplain banyak sangat ni pasal Kedah. Komplain kata kita ni zalim, kerajaan Anwar Ibrahim ni dah macam Yahudi, kan, menzalimi. Dia kata aku zalim tak mana, hak mereka minta aku bagi, semua aku bagi. Tuan-tuan tahu tak bahawa peruntukan pusat kepada negeri Kedah ini dia jauh lebih besar daripada apa yang kerajaan pusat bagi kepada Negeri Sembilan. Jauh lebih besar daripada peruntukan yang dibagi kalau ikut percentage dan juga kalau ikut per kapita. Berbanding dengan Pulau Pinang dan juga Selangor. Sekali ganda, tuan-tuan, apa yang Kedah dapat. Tak usah nak ceritalah Terengganu dengan Kelantan, lagi dahsyat. Sebab tu bila Menteri Besar Terengganu kata kerajaan pusat kena terus bagi wang royalty sebagaimana sebelumnya. Tahun tu dah silap dah. Mana ada sebelumnya? Sebelumnya tak bagi. Bila kita start bagi, dia kata sebagaimana sebelumnya. Tuan-tuan tahu, Terengganu ni kalau tak kena wang ehsan yang kerajaan pusat bagi, saya rasa bayar gaji pun tak lepas. Tak lepas nak bayar gaji. Tiap-tiap tahun kerajaan bagi 1 bilion, tuan-tuan, kepada Terengganu. Begitu juga dengan negeri Kelantan, sama. Maknanya hasil pendapatan negeri banyak disumbang, lebih banyak disumbang oleh kerajaan persekutuan berbanding dengan hasil yang digenerate oleh kerajaan negeri sendiri. Tuan-tuan boleh tengok statistik, data yang menunjukkan bahawa hasil kerajaan negeri terlalu sedikit. Saya jumpa dengan seorang pegawai, saya tak nak sebutlah, JLC negeri Kedah. 2-3 hari lepas saya sampai, hari Ahad, hari Senin dia main rumah, sembang panjang. Dia sebut kat saya, dia kata tu, you kena buat sesuatu. Sebab apa? Dia kata tak ada satu pun anak syarikat kerajaan negeri yang untung. Ish, saya kata takkan kot. Tak ada. Kan? Anak syarikat kerajaan negeri yang buat kerja kuari. Tuan-tuan, mana ada syarikat kuari dalam dunia ni yang rugi? Tuan-tuan tahu kuari ni dia buat apa? Tuan-tuan tahu kuari ni buat apa? Kuari ni kerja dia korek, jual. Kan? Dia bukan ada apa. Kerja dia korek dan pergi jual. Macam mana boleh rugi? Dia kata rugi. Tok rugi. Wih, saya kata berat lah.